Kalau Hormuz ditutup, sekitar 6% perdagangan laut dunia terjejas. Tapi kalau Selat Melaka, 24%. Semua orang fokus pada Selat Hormuz sekarang. Kalau laluan ini terganggu, harga minyak naik, dunia panik. Tapi sebenarnya itu bukan senario paling teruk. Menurut analisis The Economist, kalau Hormuz ditutup, sekitar 6% perdagangan laut dunia terjejas. Tapi kalau Selat Melaka, 24%. 4 kali ganda lebih besar. Kenapa? Sebab Selat Melaka bukan laluan yang biasa. Setiap tahun, lebih kurang 94,000 kapal yang lalu di sini. Nilai dagangan sekitar 3.5 trilion US dollar. Hampir 45% minyak laut dunia melalui laluan ini. Ini laluan utama tenaga dan perdagangan Asia. Untuk China, laluan ini sangat kritikal. Mereka panggil the Malacca Dilemma. Lebih 80% import minyak mereka bergantung pada laluan ini. Sebab itu, mereka labur berbilion dolar untuk cari alternatif. Pipeline melalui Myanmar dan laluan darat seperti China-Pakistan Economic Corridor. Tapi semua ini tak mampu gantikan kapasiti Selat Melaka. Kalau Selat Melaka terganggu, perdagangan tak berhenti. Tapi ia jadi lebih perlahan, lebih mahal dan terganggu pada skala besar. Dan bila hampir suku perdagangan dunia terjejas, kesannya merebak ke seluruh ekonomi global. Dalam senario paling ekstrim, kalau semua laluan utama Asia Tenggara ditutup, lebih 26% perdagangan dunia terjejas. Kapal terpaksa lencong ribuan kilometer. Ini bukan sekadar isu minyak, ini gangguan besar kepada ekonomi dunia. Dan Malaysia, kita bukan sekadar berada di laluan ini, kita manfaatkan sepenuhnya kedudukan kita di sini. Pelabuhan Kelang kini antara 12 pelabuhan kontena paling sibuk di dunia. Hampir 15 juta kontena setahun. Dan untuk tampung pertumbuhan ini, kita telah labur lebih 8 bilion US dollar untuk gandakan kapasiti. Tanjung Pelepas dan Penang Port semua ini memang duduk betul-betul di laluan strategik ini. Dan sekarang, semuanya tengah diperluaskan sebab perdagangan dunia semakin sibuk. Jadi, bila dunia bercakap tentang Hormuz, kita kena ingat, laluan yang bawa 4 kali lebih banyak perdagangan sebenarnya berada di sini, Selat Melaka. Selat Melaka bukan sekadar laluan kapal. Ia adalah nadi perdagangan global dan Malaysia berada tepat di tengah aliran perdagangan dunia.